Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas peluang untuk membentangkan tajuk ini yang sangat penting, iaitu perubahan sistem pendidikan Malaysia dan mobiliti sosial pelajar. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Azrul Naim bin Nasir daripada kelas PIM 2, itu Pendidikan Islam Moral 2, daripada ambilan Ogos 2022-2027. Pada kali ini saya akan membentangkan tajuk daripada tugasan 3 daripada subjek Sosiologi Pendidikan EDUP 3143 yang diajari oleh Encik Muhammad Salim bin Muhammad Amin. Itu pensyarah kami. Okey, dalam pembentangan ini saya akan terangkan bagaimana perubahan dalam sistem pendidikan telah membuka peluang kepada pelajar, terutamanya daripada latar belakang berpendapatan rendah, untuk mengubah kehidupan mereka melalui pendidikan. Kita pergi kepada objektif pembentangan saya pada kali ini. Objektif pembentangan ini ialah yang pertama, untuk memahami evolusi sistem pendidikan Malaysia dari semasa ke semasa. Yang kedua, kita akan kenal pasti beberapa dasar dan inisiatif penting seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM, seterusnya program TVET dan program DLP. Dan yang ketiga, kita akan menilai kesan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar, sama ada ia benar-benar mampu membantu mereka keluar daripada kemiskinan atau di sebaliknya. Dan yang keempat, itu akhir sekali, saya akan cadangkan beberapa penambahbaikan yang boleh dilaksanakan untuk memperkukuh sistem pendidikan Malaysia yang sedia ada. Okey, baiklah. Kita akan pergi kepada slide yang pertama, iaitu apa itu konsep mobiliti sosial. Konsep mobiliti sosial merujuk kepada perubahan status sosial individu atau keluarga dalam hierarki masyarakat. Dalam konteks di Malaysia, pelajar daripada keluarga miskin yang berjaya masuk ke universiti dan mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi, iaitu pekerjaan yang baik, merupakan contoh jelas mobiliti sosial menaik. Selain itu, pendidikan diiktiraf sebagai pemangkin utama dalam proses ini kerana ianya membuka akses kepada ilmu, kemahiran, jaringan sosial dan peluang kerjaya. Dan kita dapat lihat pada slide itu, pendidikan adalah pemangkin utama dalam mencapai mobiliti ini. Ini kerana tanpa pendidikan, tidak akan ada lagi perkara yang boleh menjarakkan jurang mobiliti sosial ini. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada evolusi pendidikan di Malaysia. Di mana apa itu evolusi? Itu perubahan pendidikan di Malaysia ini daripada satu masa ke satu masa. Itu garis masa daripada zaman kolonial kepada zaman pasca merdeka kepada masa kini. Kita pergi yang pertama, iaitu pada zaman penjajahan, iaitu zaman kolonial, pendidikan hanya untuk golongan tertentu sahaja. Namun, selepas merdeka, kerajaan memberi tumpuan kepada pendidikan asas untuk semua. Kerana pendidikan asas diperluaskan kepada semua rakyat. Dan kini, itu pada hari ini, di Malaysia, sistem pendidikan telah berkembang dengan adanya pendidikan prasekolah, iaitu sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sekolah teknik, sekolah vokasional serta pengajian tinggi. Dan setiap fasa ini memperlihatkan usaha negara untuk memastikan pendidikan bersifat inklusif dan menyeluruh,
iaitu inklusif, iaitu pendidikan bersifat sama rata untuk semua dan menyeluruh, tidak kira sama ada berlainan bangsa atau berlainan keupayaan. Okey, baiklah. Kita pergi kepada tajuk seterusnya, iaitu komuniti luar bandar. Contohnya, pelajar komuniti Iban di Sarawak. Contoh yang boleh kita ambil iaitu pelajar komuniti Iban yang berada di Sarawak. Pendidikan membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke IPT dan memperoleh pekerjaan berpendapatan tetap. Info ini diambil daripada sumber itu Abdul Rashid dan Mahat 2020. Kajian oleh Abdul Rashid dan Mahat pada 2020 ini menunjukkan bahawa pelajar luar bandar, khususnya komuniti Iban di Sarawak, telah berjaya meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan. Dan ramai di antara mereka yang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi seperti universiti atau kolej dan seterusnya memperoleh pekerjaan profesional. Pekerjaan profesional ini seperti pekerjaan doktor, engineer dan sebagainya. Pekerjaan profesional yang mampu membantu mereka untuk mencari peluang untuk mencari rezeki. Dan ini adalah bukti bahawa pendidikan boleh menjadi alat transformasi sosial. Itu alat untuk mengubah taraf hidup sosial yang berkesan walaupun bermula daripada kawasan yang kurang akses. Kita tahu kaum Iban di Sarawak kekurangan dalam mempunyai akses seperti telefon, teknologi, komputer riba, capai internet dan sebagainya. Okey, baiklah, kita akan pergi ke seterusnya, iaitu PPPM 2013 hingga 2025. Apa itu PPPM? PPPM ialah yang bermaksud Penelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPPM. Kita dapat lihat di slide, iaitu ada 5 teras utama yang menjadi tonggak untuk PPPM ini, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. PPPM ni dilancarkan bagi membina sistem pendidikan bertaraf dunia. Ia memberi tumpuan kepada 5 teras yang telah diberitahu, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Antara kejayaan awal PPPM ini ialah peningkatan enrolment prasekolah. Selain itu, pelaksanaan standard kurikulum dan pentaksiran di SKP serta penambahbaikan pembangunan profesional guru. Secara langsung, ini membantu pelajar dari semua latar belakang mendapat pendidikan yang setara dan berkualiti. Dan jelaslah bahawa PPPM yang telah dilancarkan oleh kerajaan ini memberi impak yang besar kepada sistem pendidikan di Malaysia. Dan seterusnya kita akan melihat beberapa inisiatif penting yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan sendiri. Itu yang pertama, TFM, itu Teach for Malaysia. Yang kedua, Dual Language Program yang lebih dikenali sebagai program DLP. Seterusnya, TVET yang dilancarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan seterusnya, beasiswa atau bantuan kewangan. Kita pergi satu-satu. Itu yang pertama, Teach for Malaysia, itu menghantar guru berkualiti ke kawasan kurang bernasib baik. TFM ini membawa guru-guru cemerlang ke kawasan kurang bernasib baik. Yang kedua, program DLP, itu program yang memperkenalkan pembelajaran sains, matematik dalam bahasa Inggeris bagi meningkatkan penguasaan bahasa global. Yang ketiga, itu TVET yang menyediakan kemahiran praktikal dan kemahiran dalam bidang kemahiran praktikal yang tinggi permintaan di pasaran kerja. Contohnya, seperti kemahiran menjahit, gunting rambut atau sebagainya. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang keempat, inisiatif bantuan kewangan termasuk beasiswa, bantuan B40 dan My Brain membantu pelajar menampung kos pendidikan.
Keempat-empat inisiatif ini berguna kepada semua pihak, terutamanya khususnya kepada rakyat yang memerlukan seperti B40 dan M20. Seterusnya kita akan melihat kepada kesan atau akibat daripada pendidikan terhadap mobiliti sosial ini. Yang pertama, pendidikan bukan sekadar memperoleh CJ, hanya mengubah hidup. Iaitu yang pertama, pelajar daripada keluarga miskin yang berjaya menamatkan pengajian akan memperoleh pekerjaan yang stabil. Itu kita dapat lihat sendiri apabila seorang pelajar yang berjaya menamatkan pengajian mereka, mereka akan membantu keluarga mereka yang di kampung. Seterusnya, menurut Bank Dunia, tambahan 1 tahun pendidikan boleh meningkatkan pendapatan seseorang sehingga 10%. Sebagai contoh, apabila seseorang itu mendapat kelulusan diploma dan menyambung kepada ijazah, Bank Dunia mengatakan bahawa 1 tahun pendidikan itu boleh meningkatkan pendapatan seseorang. Maka semakin tinggi tahap pendidikan seseorang, semakin tinggi tahap pendapatan seseorang itu. Dan ini jelaslah menunjukkan pendidikan memberi pulangan yang sangat besar dalam jangka masa yang panjang. Walaupun terdapat banyak kesan yang baik daripada pendidikan ini, tetapi kita haruslah melihat juga kepada cabaran yang perlu diambil untuk meningkatkan taraf pendidikan ini. Sebagai contoh, itu jurang digital antara bandar dan luar bandar menyebabkan pelajar tidak mendapat akses sama rata. Kita dapat lihat bahawa kebiasaannya pelajar yang berada di luar bandar, itu kampung atau di pendalaman, mereka akan kurang untuk mendapatkan kelebihan seperti pencapaian internet, teknologi, komputer riba dan sebagainya. Dan ini jelas bahawa jelas menunjukkan kawasan luar bandar ini jauh agak ketinggalan dengan kawasan bandar. Seterusnya, kekurangan guru mahir di pedalaman menjejaskan kualiti pengajaran. Dan ini haruslah dilihat lebih teliti oleh pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan yang ketiga, cabaran yang perlu dihadapi untuk meningkatkan taraf pendidikan di Malaysia itu pandemik COVID-19 yang berlaku pada 2019 menyebabkan pencapaian pelajar turun perlahan-lahan, terutamanya dalam kalangan keluarga B40. Dan ini adalah sesuatu situasi yang perlu diambil berat oleh pihak kerajaan kerana ianya agak membimbangkan status pendidikan di negara ini. Terdapat satu kajian kes yang telah dibuat, itu mari kita lihat satu kajian kes ini yang bernama Siti Aisyah, seorang anak peneroka Felda. Beliau mendapat keputusan cemerlang dalam SPM dan berjaya memperoleh beasiswa Yayasan Peneraju. Kini beliau menuntut dalam bidang kejuruteraan di UTM dan menjadi inspirasi kepada rakan-rakan sekampungnya. Dan ini menunjukkan bagaimana satu peluang pendidikan boleh mengubah hala tuju sebuah keluarga. Walaupun Siti Aisyah ini adalah seorang anak peneroka Felda, itu pekebun dan sebagainya, tapi dengan berkat tekad usaha yang ditunjukkan oleh Siti Aisyah dalam kejayaan SPM-nya, beliau mendapat beasiswa daripada Yayasan Peneraju untuk meneruskan pelajaran beliau ke UTM dalam bidang kejuruteraan. Walaupun Aisyah berada daripada keluarga seorang peneroka Felda, beliau mampu mengubah hala tuju keluarga mereka daripada
pekebun ke arah yang lebih baik. Dan antara cadangan penambahbaikan yang boleh dibuat untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapi daripada cabaran semasa sebentar tadi. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah jurang digital di kawasan pedalaman, kerajaan boleh perluaskan akses internet percuma di luar bandar. Kerana kita dapat tahu, untuk mendapatkan akses internet di luar bandar ataupun pedalaman agak susah, dan kerajaan perlu memikirkan cara untuk dengan memberi capaian internet secara percuma, kerana kebanyakan masyarakat di luar bandar tidak mampu untuk membeli atau menggunakan akses internet tersebut. Seterusnya, kerajaan, terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia, dapat tingkatkan latihan guru berkualiti tinggi. Kerajaan boleh memberi latihan intensif kepada guru-guru di kawasan pedalaman. Dan yang ketiga, perkasa pendidikan TVET dan skil digital untuk masa depan. Kerajaan boleh menumpukan dan memperkukuhkan TVET ini, kerana TVET ini kita dapat lihat adalah salah satu cara untuk menarik minat pelajar yang kurang mahir dalam bidang pembelajaran tapi mahir dalam bidang kemahiran. Ini adalah selari dengan keperluan pasaran kerja semasa, kerana pada masa hadapan keperluan pasaran untuk bidang kemahiran lebih tinggi demandnya. Dan akhir sekali, untuk kesimpulan, terdapat 3 poin yang saya akan beri. Pendidikan bukan hanya hak dan ini adalah peluang. Dan yang kedua, sistem pendidikan Malaysia sedang berkembang ke arah lebih inklusif. Dan yang ketiga, pendidikan ialah tangga mobiliti sosial untuk mendapatkan jurang dan membina masa hadapan. Saya dapat simpulkan bahawa pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai transformasi positif, kerana ianya telah mendapat ianya telah menjadi asas utama kepada mobiliti sosial. Namun, masih banyak ruang untuk ditambah baik, khususnya dari segi akses dan kualiti. Daripada apa yang telah saya sebutkan sebentar tadi, itu pada cabaran semasa dan cadangan penambahbaikan. Dan pendidikan ialah pelaburan terbaik untuk masa depan negara. Kerana sebentar tadi saya telah memberitahu bahawa pendidikan dapat memberi keuntungan pada masa hadapan dalam masa jangka yang panjang. Dan kita dapat lihat ada beberapa rujukan yang telah saya gunakan dalam pembentangan pada kali ini, yang merangkumi kajian akademik dan laporan rasmi daripada kerajaan dan organisasi antarabangsa, iaitu yang pertama Nur Hayati 2017 daripada Jurnal Pendidikan Malaysia, daripada Kementerian Pendidikan Malaysia itu laporan interim PPM 2013-2025, TFM Teach for Malaysia, dan daripada kajian yang dilakukan oleh Abdul Rashid dan Mahat, dan yang seterusnya daripada UNICEF Malaysia. Dan akhir sekali, saya ingin berterima kasih kepada semua yang memberi perhatian, dan terima kasih atas perhatian yang telah diberi. Kerana sekian sahaja pembentangan saya. Semoga perbincangan yang telah kita lakukan ini membuka ruang pemahaman kita semua tentang pentingnya pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.